Dia dekat atas ni agak jauh sikit sebab bilik dia hujung. Hai Dr. Haziq. Hi guys, welcome back to another episode behind the scene dekat Director. So untuk video kali ni, Anim just nak share dengan korang moment first day Anim jumpa Dr. Afira. Sebab apa? Dr. Afira sebelum ni dia cuti 3 bulan, iaitu cuti bersalin. Hari ni adalah first day beliau bekerja dekat TTDI Grove Kajang. So Anim all the way daripada office tadi terus datang sini sebab nak jumpa Dr. Afira. You guys enjoy je. Kalau yang nak sedih tu tak tahulah, ada momen sedih ke tak tahulah. Dr. Afira tu rindu kita orang ke tak. And then bukan tu saja, dalam video ni juga, hari ni juga adalah first day untuk TTDI Grove Kajang buka tingkat yang atas. Sebelum ni ada 2 bilik saja, 2 bilik rawatan, tapi hari ini ada 3 bilik rawatan sebab ada pertambahan dentist. So you guys enjoy je video ni and follow kita punya content, okay? Kita nak bagi ucapan dekat Dr. Afira. Macam mana perasaan awak Dr. Afira first day hari ni? Dan saya sangat gembira setelah sekian lama. Dan saya ramai pasien-pasien doktor yang menunggu kepulangan doktor. Selamat kembali bekerja Dr. Afira. Hari ni this is our first day Dr. Afira. Hai datang, welcome back. Selamat datang doktor. Selamat kembali after 4 months 3 months. Okay. So far okay. Suka. Hari ni first day kerja. Macam pagi tadi macam koyak sikit lah, nangis sikit kena tinggalkan baby. But so far okay. I love it. Penat sikit lah, but okay je. Okay, sepanjang doktor bercuti dan menjaga baby doktor, rindu kita orang tak? Adalah rindu. Selalu tengok Reda Social Team kan punya IG page. Lepas tu tengok macam Allah, tak dapat join dinner, tak dapat join korang punya makan-makan berbuka. Saya macam sedih lah. Macam tengok dari rumah je. Paling doktor kena sedih adalah korang dapat duit raya time tu. Oh ya ke? So I tak raya dengan Reda, I tak dapat lah. Korang semua dapat ke? Kita orang semua dapat. Cuma yang tak datang je yang tak dapat. Kita orang macam okay, siapa suruh cuti, siapa suruh rumah macam tu. Ya ke? Faham? Tak fair. Tadi saya nak datang. Serius ke? Ada juga untuk kita? Apa? Macam baca. Saya tak buka saya nak datang. Lepas tu Ana kata, Ana nak jumpa Dr. Afira ke? Lepas tu macam nafas duit raya. Bestnya hari ni first day masuk kerja dapat duit raya, dapat hadiah Labor Day. Sukalah, suka. Rindu Reda. Itu betul yang kita profile. Betul. Serius, rindu korang. Lagi Anim. Okay, doktor. Satu benda yang doktor kan dah lama meninggalkan kita orang kan? Ya. Actually, ini adalah video YouTube kita. Ya. Ada nak collect banyak-banyak kita punya memory supaya nanti kita boleh tengok balik. Faham Kita comelnya. tengok kat sini. Tapi comel kan? Comel tengok diri sendiri. Oh okay. Camera. Okay, kamera kat situ doktor. Wow. So later Anu akan capture lagi banyak-banyak momen. Kita share macam mana behind the scene dekat Reda Rental. Yes, untuk memory. Betul. Yay. So for those yang tak subscribe lagi lah, Don't forget to like, subscribe and click the button below. Kena tak? Macam YouTuber tak? Ini adalah YouTuber kita jugalah. Yeah. So selain daripada saya nak datang terjah doktor because first day datang kerja, ni nak terjah dekat atas juga doktor. Oh yelah, kita sekarang dah 3 tingkat. Dah ada doktor ketiga dekat atas. Jangan lupakan. Betul. Hari ni first day juga Ani nak pergi tengok kat atas. Oh, okay. So Ani akan bawa korang tour dekat atas. So stay tuned for the next clip. Let's go. Bye. Sekarang ni Anim dekat level 1 lah kan, dekat bawah. Yang usually kalau korang pernah datang buat rawatan dekat TTDI Grove, itu yang level bawah. Sekarang Anim baru tahu dekat atas pun dah ada yang baru guys. Jom Anim nak bawa korang tour. Tapi hari ni first day lah. First day kita buka kat atas. Just kat atas adalah Dr. Haziq. Mana Dr. Haziq? Sana. Okay, jom.
Untuk Haziq buka lagu. Dia dekat atas ni agak jauh sikit sebab bilik dia hujung. Hai Dr. Haziq. Doktor, macam mana hari ni first day bilik baru? Boleh tak Doktor bawa tour bilik doktor yang baru? Okay, boleh? Jom, let's go. Kita start dari mana ni? Dari luar lah Okay. Terkejut ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Pengalaman ni macam tadi lah. Kita sunyi, tiba-tiba ada orang datang. Kecil lah. Ingatkan siapa kan? Tapi tak ada masalah dengan apa. Alhamdulillah. Kalau tak tadi dah kiok lah. Jom. Okay. Daripada luar ke? Sini pun okey lah So ni kita punya pintu masuk. Okay. So besar Saya rasa okey lah muat lah Muat saya muat Doktor. Okay. Kalau kita boleh pandang kat sebelah sini. Okay. Ni kita punya bakal front desk lah. At the moment tak siap lagi. Tapi saya should be by next week okay kot. Dah ada dah. Okay, front desk kita. Alright. Lepas tu kita tua sikit kat belakang. Ini kita punya pantry, toilet. Okay. Patient guna toilet ni lah. Patient guna toilet ni. Tapi macam agak gelap kan? Nanti dia orang ni betulkan lampu ni rasanya. Lepas tu bila kita pusing sana, jadi untuk patient tak nak keliru, saya punya bilik straight je kat lorong ni. Tak sesat lah. Ini bakal-bakal kita punya bilik surgery juga in the future. Tapi at the moment, jom kita tengok saya punya bilik. Banyak kali So ni kita punya patient waiting area lah. Sebelum saya masuk ke bilik saya. So visual dia macam mana Doktor nanti? Akan ada sofa? Ada sofa, ada hiasan sikit kan. Tiadalah kita punya gula-gula. Nantikan. Nantikan for next video lah. Yes. Okay. So welcome. Alamak, pecah pula, sorry. Welcome tu kita punya SR3, surgery room 3. Okay. At the moment ni tak siap lagi sepenuhnya. Okay. Meja pun kita pakai yang sementara, tapi nanti akan ada meja baru. Alright. So inilah. Welcome. Saya rasa cozy kot kan. Apa pandangan korang semua? Cozy tak suasana kat dalam bilik yang baru ni? Cuma bilik yang dekat bawah dua tu ada TV. Kat sini tak ada TV lagi. Akan ada, bakal ada. Wiring dah ada. Ya. Tinggal tunggu barang sampai je. Kita dah order yang barang sampai. So kalau TV kat atas ni kita akan buka Netflix juga ada tak? Betul. Boleh request. Boleh request. Korang kan, contohlah korang tengah buat kes yang panjang-panjang, even yang pendek-pendek pun korang nak request cerita apa, request je. Sambil doktor tengok gigi korang layan movie. Santap. TV doktor sebab bawa kita orang tua dekat bilik doktor. Welcome, no problem. So make sure lah datang jumpa doktor. Nak experience bilik baru. Betul. Kalau naik atas ni, perasaan kita pakai slipper lah. Kena pakai slipper lah. Kita dah sediakan semua slipper untuk korang, jangan risau. No worries. Jangan pakai slipper sendiri lah. Slipper sendiri simpan luar. Kita dah bagi slipper special untuk korang. Alright, beres. Okay, ni kita ada assistant kat belakang. Agak susah hari ni sebab hari ni first day. And first day juga nak prepare set up semua barang-barang kat atas ni. So macam mana pengalaman Nurse Fadwa? Amal so far so good. Sebenarnya rushing sikit lah. Sebab ada benda yang kita kena nambah baik. Tapi okey lah sebab Okey, first day kan. betul. Kita baru run hari ni. So hopefully nanti next video ni kita akan better lah. Betul. Because akan nampak improvement yang lagi better nanti. Betul. So hari first day pun korang dah mesti sejuk-sejuk sebab kita aircon masih ada. Bukan masih ada. Baru lah. Aircon baru lah. Betul. Sekarang kita nak panggil patient. Okay. So kalau tingkat 2 ni kita kena panggil patient yang dari tingkat 1. Beritahu dia surgery room dia dekat atas. Okay, sekarang Anim tengah ikut Nurse Fadwa untuk kita panggil patient. Anim nak tunjuk dekat korang macam mana flow nak naik atas. Sebabnya bilik kita baru buka. Okay? Korang akan masuk dalam bilik surgery room lah. Just kat ujung sekali.
Anim minta maaf kalau video hari ini agak pendek. Anim just nak tunjuk dekat korang momen kita pergi tengok Dr. Afira first day kerja hari ni. And first day juga untuk cawangan TTDI Group Kajang buka level atas. So Anim ada tunjuk juga macam mana flow passion akan naik ke atas. Walaupun ada kekurangan lagi, tapi kita akan improve lah. Kalau you guys nak tengok progress improvement dekat cawangan TTDI Group Kajang, korang jangan lupa tekan button subscribe. So thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.